Wong Su Yi. Yang berhormat Sendakan. Terima kasih Dr. Speaker. Soalan sandakan nombor 10. Silakan Menteri Dalam Negeri untuk menjawab. Terima kasih Yang Hormat Datuk Doktor. Yang Hormat Sandakan, KDN melalui JPN kita komited untuk percepat dan menambah baik proses permohonan kewarganegaraan serta pendaftaran kelahiran lewat, termasuk pengurangan tempoh menunggu dan meningkatkan ketelusan penyampaian maklumat kepada pemohon. Bagi tujuan tersebut, beberapa langkah telah dan sedang dilaksana. Antaranya adalah menambah baik prosedur operasi standard SOP. Penyelarasan dan semakan berkala terhadap SOP dilaksana ini bagi memperkemas proses semakan dokumen siasatan serta mengurangkan tempoh proses permohonan yang lengkap tanpa menjejaskan pematuhan kepada peraturan dan undang-undang yang berkuasa. Antaranya, Kementerian telah menambah baik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Langkah ini bermakna untuk mempercepatkan penyelesaian permohonan dan mengurangkan tempoh penunggu. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, pemohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekar yang kita lakukan. Selain itu, kuasa membuat keputusan bagi permohonan daftar kelahiran lewat turut diturunkan kepada JPN negeri bagi mempercepatkan proses pertimbangan dan penyelesaian kes. Kita juga memperluaskan program Mekar terutama sekali ke kawasan-kawasan luar bandar dan kawasan yang sukar di mana rakyat untuk datang ke pejabat JPN. Dan kita perkukuhkan kerjasama strategik, kerjasama antara JPN, kerajaan negeri, pimpinan komuniti, hospital, sekolah, agensi kebajikan dan pertubuhan bukan kerajaan. Ini terus dipertingkat bagi mengenal pasti individu yang masih belum memiliki dokumen pengelar diri serta membantu mereka melengkapkan dokumen sokongan yang diperlukan. Sesi libat urus bersama dengan agensi-agensi berkaitan turut dilaksanakan bagi memudahkan urusan permohonan dan seterusnya mempercepatkan proses berkaitan. Selain itu, Hormat, kita turut memperluaskan penggunaan sistem semakan status permohonan kewarganegaraan melalui sistem My Janji Temu dan khidmat di talian JPN bagi meningkatkan kecekapan penyampaian kita di semua peringkat. Bagi menjawab pertanyaan mengenai jumlah permohonan kewarganegaraan yang tertunggak dan diluluskan di Sabah, ya Hormat, rekod JPN ini menunjukkan bahawa tempoh 2025 hingga 31 Mei 2026 sebanyak 10 pemohon kewarganegaraan telah diluluskan. Manakala 3,640 permohonan masih dalam proses pertimbangan. Manakala bagi pendaftaran kelahiran lewat di Sabah dan tempoh sama sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan. Manakala 611 permohonan masih dalam proses. Untuk penjelasannya Yang Berhormat, statistik lulus bagi pemohon kewarganegaraan ini merujuk kepada permohonan yang telah mendapat keputusan lulus dan sijil kewarganegaraan telah dikeluarkan dan diserahkan kepada pemohon. Itu maksud lulus. Oleh itu, walaupun satu permohonan Yang Hormat telah diluluskan di peringkat KDN tapi masih direkod sebagai dalam proses dan sistem JPN, sekiranya sijil tersebut belum dicetak, diserah ke pemohon. Jadi sehubungan itu, statistik lulus yang direkod oleh JPN tidak semestinya menggambarkan sepenuhnya semua permohonan yang telah diberi keputusan lulus oleh KDN dalam tahun semasa. Apapun bagi mempercepatkan proses pertimbangan permohonan warganegara di Sabah, KDN melalui jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat negeri jangka akan mengadakan mesyuarat pada hujung Julai ini atau awal Ogos dengan sebanyak 1,018 permohonan dijadual untuk dibawa bagi tujuan pertimbangan. Terima kasih, Hormat. Yang Berhormat Sandakan, soalan tambahan. Terima kasih atas jawapan daripada Timbalan Menteri. Saya ingin tanya, Kerajaan Negeri Sarawak telah berjaya menyelesaikan banyak kes perkara 15A melalui JKKS mereka dan Kerajaan Negeri Sabah juga bersetuju untuk menggunakan struktur yang sama. Jadi tadi juga Timbalan Menteri ada kongsikan akan adakan meeting. Jadi apakah status pelancaran JKKS di Sabah?
dan berapa kes di daerah Sandakan telah diluluskan dan telah ditolak melalui JKKS ini, dan juga mohon kementerian untuk kongsi purata permohonan perkara 15A dan perkara 19 yang masih tertunggak yang belum diluluskan buat masa ini, khususnya di JPN Sandakan. Tadi Timbalan Menteri telah kongsikan untuk tahun 2025 dan 2026, tapi saya mohon data yang belum diluluskan setakat ini yang masih tertunggaklah di JPN Sandakan. Silakan Menteri. Ya, Pak Datuk Speaker. Oleh kerana soalan itu agak spesifik, melibatkan angka, saya bagi jawapan secara bertulis. Namun saya sebutkan tadi, usul-usul untuk mempercepatkan proses pertimbangan permohonan warga negara Sabah, kita urus melalui jawatankuasa kan status kewarganegaraan yang disebutkan tadi di peringkat negeri Sabah, dan penghujung Julai atau awal Ogos ini akan ada mesyuarat, dan sebanyak 1,018 permohonan jadual untuk dibawa untuk tujuan pertimbangan. Saya tak pasti apakah daripada Sandakan juga ada dalam permohonan ini. Apapun saya akan bagi secara bertulis, Hormat. Baik. Silakan Yang Berhormat Kuala Kerau. Maaf. Jarlon.